Dalam G100 kita ada satu tagline yang kita guna sampai hari ini. Tajuk dia Your Ultimate Financial Freedom Begins Here. Itu adalah idea dia. Sebab saya cakap tim kita nak cari satu tagline yang menunjukkan direction kita. Dia yang bagi tagline tu. Your Ultimate Financial Freedom Begins Here. Jadi budak ni sangat cerdik. Jadi pada waktu tu saya cakap dia apa yang ada dalam fikiran saya, kalau ada seorang yang akan menyambung legasi ilmu yang saya sampaikan kepada masyarakat, dialah orangnya. Dia sangat obses untuk tiru saya. Kalau sahabat Nabi, sahabat Nabi dalam hadis, ada sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni memang suka tiru Nabi. Nabi buat apa dia tiru. Dia buat Nabi jalan macam ni dia tiru, semua tiru. Abdul Rahman ni lebih kurang macam tu lah perangai dia. Dia tiru semua. Okey. Jadi saya pun fikir, saya cakap Man dah kaya dah. Dia habis belajar, dia tak perlu kerja dah. Sebab income dia dengan public goal, passive income dia dengan public goal lebih besar berbanding gaji fresh grad. Jadi kalau dia pergi kerja, saya cakap buang masa. Dia buatlah public goal full time. Tapi saya pesan dia, Man kena pergi sama belajar. Saya cakap, saya nak ilmu ada. Saya nak certification, professional certificate dari sudut kewangan, supaya saya boleh naikkan nama dia sebagai ikon kewangan dalam masyarakat. Tapi itulah, umur dia sampai 25 tahun sajalah. Okey. Jadi itulah, saya tak boleh habis cerita lah. Saya pun sedih.